tebal juga tali ni. Tapi macam ada yang tak kena. Tadi tengok tali warna putih, sekarang jadi warna kuning. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Betul tak warna kuning kan? Ni tali dia. Tulis white, yellow pula. Cepat betul kau berubah fikiran, dan itu cukup untuk aku berhenti berharap. Lepas tu aku carilah tali yang sama, sebab tali ni customer yang bawa sendiri. Jumpa. Nampak sama tapi macam ada yang kurang. Anda nampak apa yang kurang? Kalau anda perasan ada sedikit perbezaan antara dua tali ni. Satu background kosong, satu background ada SP. Mana satu yang ori? Sila komen. Okey dah, sekarang aku nak pergi cek mata dekat bengkel. Cuba kau baca yang tu atas tu. Yang tu. Promosi buy one free one RM199 tiap tali. Okey je. Okey, jadi aku tak ada masalah lah. Tapi kan, yang masalah sekarang ni, ingat kena ke? Tak kena kan? Sekarang yang kena ada promosi buy one free one, hak silver one. Dapatkan sekarang. mana buat